Aku nak share 4 cara macam mana LHDN Trace yang korang tengah cuba untuk kencing diorang. Yang pertama, korang salah isi borang. Korang kerja makan gaji tapi korang isi borang BE. BE untuk berniaga bang, bukan untuk kerja. Untuk kerja, korang kena isi borang B. Yang kedua, korang kerja makan gaji. Korang declare gaji 3,000 sebulan. Tapi untuk pelepasan tu korang tuntut semua benda. Jadi kat situ sebenarnya korang tengah katakan diri korang sendiri. Yang ketiga, korang buat macam semua dekat sana. Sekejap ada, sekejap tak ada. 2022, korang declare. 2023, korang senyap. 2024, korang declare balik. 2025 hilang. So, bila LHDN tanya, kenapa tak declare? Korang bagi tahu, tahun tu korang rugi ke, untung ke, declare je, tak ada masalah. Daripada kena penalti, kena denda, kena saman, bayar. Yang keempat, maklumat yang korang isi dekat dalam e-filing ataupun borang EB tu terus. Contoh kata korang declare gaji korang 3,000. Lepas tu korang duk update pula dekat media sosial korang, beli iPhone baru, pergi pula melancung dekat sana sini, Korea, Jepun, LHDN ganti stok lah. Ingat, jangan macam bos, ayah macam pro, hidup Syamsul. Assalamualaikum.